Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton yang aku hormati. So hari ni aku nak review lagi satu produk, kali ni from Nitecore. So Nitecore ni semua dah tahu dia membuat macam-macam produk-produk tactical. Dan hari ni ada satu produk baru daripada Nitecore which is quite new lah, dia punya launching, which is Nitecore EDC37. So kita mula dengan unboxing. Kalau beli EDC37 ni, kita akan dapat dalam bentuk beginilah rupa kotaknya. Cuma this one aku dah beli quite lama baru nak buat review. Aku ambil direct daripada China. Tu kalau kau tengok pun kotak dia agak pelik lah sebab ada tulisan Cina sini instead of bahasa Inggeris. Tapi tak apa. So Nitecore EDC37 akan datang dalam kotak yang size ni sebegini. Lebih kurang satu tapak tangan. Ada gambar, ada Nitecore, ada 8000 lumens. Apa-apa information lagi berkenaan spek ni, tapi tak apa, itu kita akan ulas lepas ni. So kita unboxing dulu. Kita buka dan kita tengok apa kandungan di dalamnya. Okey, tak ada apa dah. Dia akan datang macam ni kotak dia. So daripada Nitecore China, dia akan datang dengan dia punya EDC37 manual. Lepas tu dia akan datang dengan all dia punya tools untuk buka skru dan juga lanyard. Ni yang best dia sebab ada lanyard. Dan dia ada USB-C charger dan juga lastly of course dia punya flashlight itself di EDC37. So inilah dia rupanya EDC37. So apa lagi, kita pergi ke spek pula. Untuk spek EDC37 ni apa yang buatkan dia best tu, sebab pertama sekali kita tengok dari segi aspek maximum output lampu dia adalah 8000 lumens. So dia punya max beam distance atau pantulan cahaya je boleh pergi sejauh 420 meter. Ada banyak dia punya upgrade dari segi tembakan dia punya beam tu. And then dia punya intensity tu pun dah sampai 44,000 something candela. So dari segi LED dia pakai dua piece of Night Lab UHI 20 Max LED. So battery capacity as mentioned sebelum ni 8000 mAh, and then dia ada special mode macam biasalah, ada strobe, lumen shield dan tactical search mode. Color lampu beam color adalah white light dan berat dia dalam 199 gram. Taklah berat sangat, just okay bagi aku. Dan dia ada fast charging and ada glass breaking punya ni lah, untuk memecahkan kaca, glass breaker ni. So itu basic dari segi lampu kita akan touch later. EDC37 ni datang dengan basic feature 8000 lumens, quite high lumens, dan dia punya max beam distance ataupun dia punya tembakan cahaya tu sampai 420 meter. Satu upgrade yang sangat tinggi bagi EDC flashlight yang kecil macam ni. So dia punya intensity pun upgrade to more than 44,000 candela dan max runtime pun dah sampai 190 hours, which is bagi aku quite impressive lah dengan capacity battery 8000 mAh ni. So dia punya special mode, dia ada strobe, dia ada lumen shield dan biasa search mode. Tapi beam color masih maintain white light. Aku suka white light. Setengah orang mungkin prefer light yang lebih color orange, tapi aku suka white light. So dimension dia lebih kurang 108 mm kali 39 mm kali 31 ataupun 4.25 inci kali 1.55 inci kali 1.22 inci. Okey. 4.25 inch not so panjang lah, just nice dia punya apa ni, size dia tu. And then dia pergi weight dia 199 gram sahaja. 199 gram ni bagi aku quite okay lah. Feel berat tu ada. Kadang sometimes kita tak nak dia terlalu feel ringan sangat lah. Bila feel ringan sangat kita susah, kadang tak rasa, kadang hilang terlepas pun kita tak berapa nak dapat feel tu kan. Jadi biar berat sedikit bagus. Dan dia ada feature macam fast charging, quick glass breaking ataupun apa panggil ni, glass breaker ni yang ada kat depan ni. 4 benda tajam dekat depan ni, glass breaker ni. Dan glass breaker ni yang bestnya, glass breaker ni kita boleh buang kalau kita tak nak. Kita boleh keluarkan. That's one important thing yang Nitecore bagi sebab macam aku tu sebenarnya tak berapa gemar dengan glass breaker macam ni. Sebab siapa yang pernah pakai pen tactical yang ada glass breaker ni, kalau kau letak dalam poket ke dalam bag, bila kau nak tarik dia akan tertarik dengan kau punya material bag tu sekali. Dengan benda-benda lain yang lembut dalam bag tu kau akan tertarik. Jadi aku tak berapa suka. Cukuplah pen tactical aku ada glass breaker. So yang ni kita sebenarnya Nitecore bagi kita option untuk kita keluar dan buang. Dia ada bagi tool yang macam aku tunjuk tadi. Out of the box ada tools. Kau boleh guna tools ni, masukkan dekat sini dan kita boleh cabut
dan tukarkan dengan skru-skru yang lain macam ni. Okey. Itu yang best dia. And then dari segi dia punya ni still lagi Nightcore ada bagi dia punya apa ni belt clipper ni, macam ni belt clipper dia stiff ni, keras ni, untuk pakai kat tali pinggang ke, untuk sangkut dekat bag ke, atau baju ke, topi mungkin berat lah, tak boleh kot. Dan belt clipper ni pun kau boleh buang, cabut kalau tak nak. Ni ada skru ni bagi, buang, boleh cabut. Itu yang best. Sebab setengah orang dia tak perlukan belt clip ni. Sebab kalau kita simpan dalam bag, kita tak clip kat tali pinggang, kita tak nak pakai pun dekat baju ke apa, kat bag ke masa berjalan, dan kita keluarkan lah. Sebab ini pun kadang mengganggu juga ni. Kalau kita tarik keluar daripada bag, dia akan tersangkut dengan banyak benda yang ada dalam bag kita. So kita keluarkan ni. Bagi orang yang memang suka pakai kat belt, tali pinggang dia, no problem, boleh maintain. And then kita dari construction body pula. Body dia ni dia datang dengan 3 elemen tau. Yang penting dia ada 3 elemen kat sini, which is pertama dia ada elements stainless steel element stainless steel punya construction, which is yang kalau Nightcore cakap tu dia pasang dekat body ni atau frame atas ni, tepi atas ni stainless steel. And then the entire above punya structure ni dia pakai carbon fiber punya elements, dan depan ni dia pakai aluminium alloy untuk better heat dissipation. So combination of 3 ni untuk dapatkan kekuatan carbon fiber tu, stainless steel untuk lebih ringan, dan aluminium alloy ni untuk heat dissipation. Dan kalau kita tengok dekat dia punya body ni pun memang dah ada few dissipation punya hole ni untuk rembesan haba tu keluar lah. Sebab 8,000 lumen, 3,000 pun dah memang akan panas dia punya haba yang akan generate dalam masa kita utilize that kind of besar punya illumination tu kan. And then selain daripada tu dia ada dia punya ni lah lock and unlock button. This is new feature yang aku suka. Sebab sebelum ni kalau kita tengok EDC 27, EDC 25 and 29 tu, locking mechanism tu dia pakai one single button kat sini. Bila kita adjust, kita kena ada waiting time sikit, tunggu, press half, and then dia unlock and to lock and unlock lah. Sometimes kita tend to forget, lupa tau. Kita lupa macam mana benda tu. Bila keluar nak pakai, tengah lock, potong steam kan. So kali ni dia dah letakkan ni lock and unlock kat sini simple. So kita tak perlu nak ingat lagi dia punya kaedah locking and unlocking tu, which is kadang memang irritating jugalah. Kalau aku pakai DC27 aku memang irritating. Sometimes bila betul-betul nak pakai tu dia tengah lock, dah aku lupa macam mana nak unlock. Alright. Then dia punya dari segi build up dia ni, build up ni kau boleh feel solid lah build up dia dengan dia punya pattern kat sini. Untuk lebih grip tu lebih sedap lebih rasa grip tu, dan juga dia anti slip lah. Ni one of the best feature lah. EDC29 pun dah ada feature macam ni. And then dia ada maintain 2 button. Yang ni aku gelarkan dia sebagai primary button and secondary button. So primary button ni normally kita akan use untuk control the illumination. Kita nak decide dia punya penggunaan lampu tu, illumination tu berapa dia punya level yang kita nak. Nampak tu, dengan tekan half dia akan keluar macam tu. Ni semua aku akan explain later. And then and then the second ataupun secondary button ni is more on kau boleh specialize kan kau punya mode apa yang kau nak. Dia ada few mode yang kau boleh korang boleh decide dan boleh program kat sini. Itu pun aku akan explain later. So dari segi build up dan feature aku dah explain. So kita pergi kepada illumination part ataupun berkenaan dengan dia punya penggunaan. Dia punya segi lumen tu, dia kalau low dalam 100 lumen tu dia boleh capai sampai 30 hours quite impressive. Dan 15 lumen ni walaupun sometimes orang kata tak penting, sebenarnya 15 lumen ni quite important juga. Kalau malam-malam bangun nak setangkat tengok jam, nak cari benda kat tepi kanan, kiri kanan kita tanpa mengganggu orang, kita pakai 15 lumen ni boleh tahan 190 jam. Dan kalau dia punya medium 400 lumen saja boleh sampai 8 jam 30 minit. So normally kalau kita pakai untuk kegunaan harian yang biasa macam pergi camping ke ataupun suluh jalan macam biasa, namun kita akan pakai 300-350. Tapi di sana dibagi 400 lumen kita boleh tahan 8 hours 30 minit. Quite impressive. And then kalau kita pakai 1500 lumen, berbeza dengan EDC yang sebelum ni 27, 25, 23, 29 kan. 1500 atau 1200 untuk previous model ni dia boleh tahan dalam 2 jam. Tapi this one dengan kapasiti 8000 mAh power ni, 1500 lumen boleh tahan 7 jam 30 minit. Kau bayangkan sebab tu dia consider beast lah. Then search dengan spotlight mode atau floodlight mode ni 3000 ke 8000 lumen ni dia ada dia punya specific time dia, tak lama, sekejap sahaja sekejap sahaja. Anyway kita pun tak pakai 3000 dengan 8000 lumen tu untuk tempoh yang lama. Bagi aku 1500 lumen tu sudah lebih daripada
memadai. Dan aku juga nak sentuh sikit yang IP54. Dia so memang water resistant IP54. So dalam hujan apa semua, ribut ke apa, insya-Allah tak ada apa-apa. Boleh, tak ada isu lah dengan EDC 37 yang ni. Okay, next kita pergi kepada macam mana kita nak operate dia. Macam mana kita nak operate dia dengan how kita control dia punya illumination. Alright. Okay, now kita pergi kepada macam mana kita nak operate kita nak start guna. So make sure sebelum tu, kalau korang punya EDC 37 dalam keadaan lock, kita kena unlock dulu. So dalam keadaan off, tak ada tekan on, kat situ kita half press, kita akan dapat dia punya maklumat tentang illumination dia 15, 100, 400, 1500. Let's say kita nak 100, kita dah decide macam tu, kita tekan full, dia akan dapat 100, which is macam itulah, senang je. So dalam keadaan on pula, kalau kita terus tekan half press, kita akan dapatkan illumination yang kita nak dalam keadaan on. And then kalau kita biar lama sikit, kita akan nampak remaining hours, 7 jam 2 minit lagi untuk capacity illumination yang telah kita pilih. Simple, senang saja. Kalau kita lock, kita takkan dapat tekan dua-dua button. Kalau kita unlock, baru kita akan dapat masuk kepada illumination yang kita nak pakai. Untuk secondary button ni pula, dia ada 3 mode yang kita boleh decide nak pakai. Dia ada search mode, dia ada lumin shield dan juga ada strobe mode. So aku tunjuk dulu macam mana penggunaan dia. Kalau kita nak tukar mode tu, kita hanya tekan separuh dan tekan separuh dan tekan button yang lagi satu ni, secondary satu. Itu jadi lumin shield. Okey. Okay, aku tutup balik. Sekarang ni tekan lagi, dia akan jadi strobe mode. Okay. Kalau aku tekan separuh, aku tekan lagi, dia akan kembali kepada search mode. So apa beza dia? Kalau search mode, kita tekan separuh, dia akan dapat 3000 lumen, tekan penuh dia akan dapat 8000. 3000 tekan penuh dapat 8000. Okay? That is search mode. And then kalau kita pergi kepada lumin shield, kau tekan separuh 8000, kau tekan full pun 8000. Macam tu. Alright? Dan kalau kau tekan lagi satu mode tu, which is strobe mode, 8000 strobe mode, 8000 full blown. Separuh strobe, separuh full tekan, dapat 8000 max. So, kalau aku lebih prefer pakai search mode. Sebab primary button ni, dia dah bagi sampai 1500. Dia tak bagi sampai 3000. So, untuk mempelbagaikan mode yang kau ada, better dekat secondary ni kita decide dapat 3001 dan full 8000. Strobe mode penting, tapi setengah orang mungkin tak berapa pakai strobe mode. Macam aku tak berapa pakai strobe mode. Unless kau orang memang masuk hutan. Dan strobe mode tu penting lah untuk kalau kita facing danger, tiba-tiba hidupan dia datang muncul depan-depan, strobe mode tu penting untuk kita distract dia orang, bagi dia orang lari. So basically, itu penjelasan berkenaan dengan dia punya lampu ni. And then, kelebihan dia lagi satu, kalau kita, let's say, kalau korang tengok let's say aku pakai 1500, tetapi tiba-tiba kita nak membaca, kita perlukan, tak perlu lampu yang terang, kita just tekan separuh, dia akan terus pergi 15. So dia tak disturbing. So kalau korang lepas balik jadi 1500. Mungkin kalau tengah slow-slow 1500 ada orang datang, kita tak nak mengganggu orang tu, kita tekan separuh, dia akan back to 15 lumen. Itu lagi satu lagi function yang aku rasa best dekat EDC 37. Alright. So tanpa melengahkan masa lagi, aku rasa elok kita pergi buat demonstration. Alright, jom. 15 lumen. 100 lumen. Ratus. $1,500. $3,000. 8,000. $15 lumen.
100. Ratus. $1,500. $3,000. $8,000. $3,000. Okey, kita dah tengok tadi dia punya demonstration yang aku dah buat. So, mari kita pergi ke part kita. Rumusan daripada aku lah, aku punya pandangan peribadi. So, overall, dari segi dia punya design, aku suka design yang baru ni. Design edisi 37 ni bagi aku best. Dan dia lebih pendek lah kalau kau tengok kan. Yang sebelum ni aku pakai edisi 27. So, edisi 27 ni pun sampai hari ni pun performance dia sangat bagus. Which is dia tak ada reduction dalam battery capacity dia. Dan aku tak pernah upgrade daripada 27 pergi ke lebih tinggi sampai 29. Sebab bagi aku dia punya improvement dia tu tak banyak, tak besar. So tak worth untuk aku upgrade. Unless bila dapat yang terbaru macam 37 ni, dia punya upgrade tu bagi aku quite high. So battery capacity dia tinggi. Dan aku boleh pakai lebih 1000 lumen dalam tempoh yang lama. So bagi aku sangat berbala untuk upgrade. Yang secondly, kalau kita tengok compare to the previous model, dia punya ni display dia quite okay tapi tak tegang lah. Compare yang this one, agak tegang lah display dia. Jauh lebih bagus, lebih improve. Dan dia dekat atas ni besar pula tu, senang nak tengok And then dari segi dia punya kedua tu, battery capacity macam aku cakap 8000 puas hati, tak kerap kali kalau korang selalu pakai nak kena charge dan sebagainya. Dan dia lebih pendek dan senang nak simpan. So selain daripada tu aku tak ada apa-apa komen. Cuma aku harapkan maybe later on Nightcore boleh improve. Mungkin dia punya primary button ni, kalau boleh strobing tu boleh masukkan yang untuk 3000 atau 1500 dekat primary button. Yang sini kita maintain 3 mod tu. Then okay. OS kat sini kita akan dapat strobe 8000 lumen. Sedang kita tak dapat fully utilize 1500 atau 3000 punya lumen punya strobe capability. Alright, so aku rasa setakat itu saja aku punya review kali ni. Hopefully dapat beri manfaat dan banyak membantu untuk proses siapa nak dapatkan ni. Dah tengok ada manfaat untuk korang untuk buat keputusan yang sepatutnya, sama ada nak beli atau tunggu lagi. Kemungkinan akan ada produk yang lebih maju dari segi teknologinya daripada Nightcore pada masa akan datang. So, dah tibalah masanya untuk edisi 27 aku berehat dan edisi 37 menggantikan edisi 27 dalam aku punya edisi.